Usaha mendalamkan Sungai Langat sebagai langkah jangka pendek bagi mengurangkan risiko banjir giat dilaksanakan. Inisiatif digerakkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS itu sekaligus memberi kelegaan kepada penduduk yang sering berdepan limpahan air terutama ketika hujan lebat. Ikuti laporan disediakan Faiz Arif dalam Turun Padang. Tinjauan saya di Hulu Langat semalam mendapati kerja-kerja mengorek, membersihkan aliran bagi melancarkan pergerakan air sedang dilakukan di beberapa jajaran sungai membabitkan Kampung Batu 10, Kampung Sungai Serai hingga Dusun Tua. Kerja penyelenggaraan sedia ada termasuk pembinaan ban sementara sedikit sebanyak membantu mengawal limpahan air. Sekiranya ada ban-bannya ni, dia buat sementara waktu ni membantu untuk air itu tidaklah melempah ke kawasan kampung lah. Tindakan jangka pendek yang kerajaan buat ni sangat memberi impak kepada kami penduduk kampung lah. Sebab kalau sebulan 2-3 kali banjir memang masalah sebab ada warga emas, kanak-kanak kan. Kita tak boleh expect hujan tu air naik bila apa semua kan. So untuk kerja-kerja yang sekarang diorang tengah jalankan ni baguslah. Nasib penduduk itu dipanjangkan kepada Adun Dusun Tua, Datuk Johan Abdul Aziz. Jelas beliau, tender untuk kerja pembersihan dan penyelenggaraan Sungai Langat dikeluarkan JPS sejak bulan lalu. Selain itu, 10 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja pendalaman dan pelebaran Sungai Langat di Batu 10 dan Batu 16 sebagai langkah intervensi mengurangkan risiko banjir di kawasan panas. Bagaimanapun, penekanan utama membabitkan projek rancangan Tebatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 bernilai 512 juta ringgit. Ia merangkumi kerja jangka panjang sepanjang jajaran sungai dari Kampung Sungai Loi hingga Taman Seri Nanding. Yang 10 juta tu mungkin juga penjangka pertengahannya, tapi untuk keseluruhannya 512 juta. Itu yang consultant takes time. Ada kena pengambilan tanah, ini makan masa. Nak inquiry, nak propose kolam tadahan di mana ada, saya dipahamkan ada beberapa kolam nak kena buat takungan air dan sebagainya, dan pendalaman, pelebaran. Sebelum ini, media melaporkan kerja pendalaman Sungai Langat dilaksanakan berikutan kejadian banjir berulang dalam tempoh kurang 2 minggu. Dengan lokasi terjejas menjadi keutamaan. Taman Seri Nanding, Kampung Sungai Serai, Batu 10, Batu 18, Dusun Tua dan Sungai Loi. Laporan Faiz Arif untuk Buletin TV9.